Bila dah sampai ke rumah chairman, elok je saya keluar kereta, saya dapat another phone call daripada doktor hospital. Mak saya dah tak ada. Baru je bercakap. Baru bercakap. Lepas tu bila sampai tu dah tak ada. You were the last person she spoke to. Yes, I was the last person she spoke. Lepas tu sempat pesan lagi, ni tengok anak elok-elok, dia kata jangan marah sangat dengan anak-anak tu. Sebab dia tahu saya ni garang, marah budak-budak. Selalu anak yang kecil saya tu, yang kedua tu memang dia sayang lah anak girl. So dia kata tengok budak elok-elok, nanti balik tau kita jumpa. Okey, jangan risau, nanti habis je syuting ni memang balik lah. Nanti Sheila balik. I nama timangan di rumah Sheila. Sebab dulu sepatutnya nama I Syuhaila, tapi tak boleh. I macam Ahmad Albab juga. Nangis. Tak nak, I nak nama international Maria. Maria. Tengok international kan, semua negara ada kan. Dan rare kat Malaysia pun tak ramai Maria artis kan. Ada Maria Minado, Maria Ashad, Maria Teguh Sabri, 3 Maria je. Ada mana lain? Tak berapa lah. Ada satu lagi, Maria Mariana. Maria Mariana, itu filem. So itulah saya punya pengalaman saya yang sedih bagi saya ketika raya. Sama-sama lah kita kehilangan. Sebab saya memang rapatlah dengan mak saya. Mak saya memang selalu apa-apa dengan saya lah. So saya lah menjaga dia sampailah habis. Jadi dia kat Hospital Al-Ustaz, sebelum tu dia kat Hospital dekat Kelang. Saya tukar dia kat Al-Ustaz sebab saya busy kerja. Saya minta tolong dengan sepupu saya, adik-beradik kat sana untuk tengok dia supaya ada je orang dengan dia 24 hours.